Singgah lagi dekat Jajan Viral sebab aku nak beli untuk open house ni. Tengok apa yang ada. RM9.99 satu. Serius ah? Ni semua RM9.99 satu. Wow. Oh, stok baru sampai. Cepat habis ke? Alamak, kena beli awal ni. Kat Bakus ada. Bolehlah satu. Kena borong buat banyak ni. Ni satu. Ini bolehlah satu. Oh, ramai-ramai. Jam. Ini masuk tadi dah. Aim dah ni. Rainbow coklat satu. Ini kalau RM9.99 satu, baik beli 10. RM100 lebih kurang lah. Ambil. Weh, rambang mata macam mana ni? Ui, semua menarik ni. Ambil lah satu semua. Satu. Weh, cukup lah ni. Macam banyak sangat je. Jalan jap. Kudapan daripada Jajan Viral. Aduh, benda dah banyak. Banyakkan lagi lah benda ni. Ui, ini favourite ni. Ambil satu. Ni apa benda ni aku lupa dah. Ini pun, favourite juga ni. Popiah samosa. Ambil lah satu. Belah sini pun sama. Jajan Viral ni macam-macam lah makanan dia. Ambil lah satu. Jalan jap. Dua tangan terpaksa pegang. Berat sangat. Wih, raya daripada Jajan Viral pun ada. Alamak. Kena ambil bakul yang kedua lah. Cik, nak satu lagi bakul boleh? Alright, terima kasih. Kuih tart Snickers? Boleh lah satu. Kuih tart Daim Terliur pula tengok. Malam nanti QC. Kuih tart Bounty. Kat Jajan ni macam-macam dah dia punya produk Cheese Pineapple Tart. Boleh lah satu. Dia ada mix combo set juga ni untuk aku seorang. Kuih tart Canafetto. Asal semua nampak macam sedap ni. Kuih tart Bueno ni berapa ringgit? 29.90 sen ni. Okey lah. Boleh lah satu. Ni best. Ni nampak macam sushi je. Mix Crunchies Bar. Boleh lah satu. Cukup lah tu. Dia macam. Ya betul. Borong-borong. Open house. Ajak sekampung. Cukup ni untuk satu rumah. Open house. Tak cukup. Kena datang lagi aku. Ni Jajan Viral ni buka operasi dia macam mana? Pagi satu warga. 3 outlet. 10 bawah dengan alam. Sampai bila tu? Sampai 20 Mac. 20 Mac je. Alright. RM300 lah bos. Alright, terima kasih.